Dakwa semula Zahid Hamidi, kalau you betul-betul tak bersalah, buktikan di mahkamah. That's it. Lihat, ada lagi pemimpin-pemimpin lain, satu tak didakwa tu satulah. ramai ni yang banyak pertuduhan, banyak orang cakap-cakap, masih ada bukti, contohnya ada bukti yang video lagi yang menang lagi di PRN Sabah lagi contohnya, tapi masih lagi tidak dakwa. Itu nombor satu. Nombor dua, dah didakwa macam-macam alasan. Sakit lah, tak nak teruskan lah, hantar lagi permohonan untuk gugur pertuduhan, banyak macam-macam alasan. So kalau you kata you berani kerana benar, tunjukkanlah. Betul. Ada pula yang dah halfway pertuduhan dah habis, perbicaraan dah habis, boleh pula dapat DNAA 47 kes. Ini kita nak kembali balik kempen kita. Dakwa semula Zahid Hamidi, kalau you betul-betul tak bersalah, buktikan di mahkamah. That's it. Ambil lah contoh Habib Said Saddiq ni, satu tadi sanggup melepaskan jawatan sebagai presiden Parti Muda. Ini menunjukkan tanggungjawab dia, tak naklah kes ini membabitkan diri dia dan akan mengganggu gugat dalam persoal parti beliau. So ini adalah satu benda yang betul-betul kita boleh memberikan contoh.